Di suatu malam, di sebuah sekolah asrama, sekumpulan pelajar yang sedang duduk bersembang di kawasan lobi asrama, yang pada mulanya mereka bersembang secara santai, berbual macam biasa. Dan sehinggalah salah seorang daripada mereka perasan ternampak kelibat seseorang antara mereka di situ adalah rakan mereka yang sudah pun meninggal. Tetapi tiba-tiba ianya muncul dan berjalan dengan selamba melintas mereka tanpa menegur. Dan apabila semua rakannya menyedari kemunculan kelibat itu, mereka terus lari dan melaporkan kepada warden asrama. Dan setelah itu mereka melihat rakaman CCTV di kawasan itu bagi memastikan apa yang sebenarnya berlaku. Dalam CCTV jelas rakaman tersebut kelihatan kelibat arwah berjalan bergentayangan tanpa kaki melintasi mereka pada hari itu. Jadi, adakah itu jelmaan Karim yang cuba memberi sesuatu kepada mereka ataupun sebaliknya? Jikalau korang suka cerita-cerita seram dan misteri, jangan lupa follow dan subscribe Yuzia Pai.